الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pengurusi dan juga AJK Masjid Lama Jami' Lorong Burma ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua jemaah. Pihak masjid ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas usaha tuan-tuan, di atas sumbangan tuan-tuan pada bulan Ramadan yang lepas, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi Ramadan pada tahun akan datang. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan dan juga sumbangan tuan-tuan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menunaikan salat sunnah Aidilfitri yang mana hukumnya adalah sunnah muakkadah, iaitu suatu sunnah yang dituntut di dalam Islam. Saya akan terangkan bagaimana cara ataupun kaifiat melakukan salat sunnah Aidilfitri. Yang pertama, kita mulakan dengan niat usalli sunnatul Aidilfitri rak'ataini ma'muman bagi jemaah lelaki atau ma'mumatan bagi jemaah perempuan lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunnah Aidilfitri 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama kita akan takbir sebanyak 7 kali takbir, tidak termasuk dengan takbiratul ihram, dan setiap kali takbir itu diselangi dengan lafaz tasbih Subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya ulang, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada takbir yang ketujuh, imam akan mula membaca Fatihah dan juga surah pilihan, diikuti dengan pergerakan solat, rukuk, sujud seperti biasa. Pada rakaat kedua, kita akan takbir sebanyak 5 kali takbir, sama juga diselangi dengan lafaz tasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada takbir kelima, imam akan baca Fatihah dan diikuti dengan surah pilihan, sama juga disambung dengan pergerakan solat seperti biasa, rukuk, sujud dan sehingga akhirnya. Kemudian setelah selesai solat sunat Aidilfitri, imam akan naik ke mimbar untuk membacakan khutbah. Sekian untuk kaifiat ataupun cara melakukan solat sunat Aidilfitri. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Aqimu shufakum wa tarasu. Istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المحمود بلسان المؤمنين المتفضل على الخلق أجمعين لا نحصي نعمه ولا نعد آلاءه فله الحمد كله وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرع لأمته الأعياد الشرعية فأغناها عن أعياد الجاهلية صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وآله الطاهرين وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اتقوه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واحمدوا ربكم حيث جعل لكم عيدا عظيما وموسما جليلا كريما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para tetamu Allah yang dimuliakan, puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat besar kepada kita semua, iaitu mempertemukan dengan hari raya Aidilfitri. Sesungguhnya hari ini adalah hari kemenangan bagi umat Islam yang telah memanfaatkan setiap detik dalam Ramadan dengan amal kebaikan. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib serta jemaah yang hadir untuk terus istiqamah dalam menjalankan ibadah dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangannya. Tidak ada bekal yang paling baik untuk kita bawa menuju akhirat melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempena 1 Syawal yang berbahagia ini, mimbar akan menyampaikan khutbah bertajuk Aidilfitri, kembali kepada fitrah, lindungi amanah Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin hadirat yang dimuliakan, saat ini kita telah pun melangkah kepada 1 Syawal, menandakan berlalunya Ramadan yang penuh keberkatan. Selama sebulan kita telah berusaha menunaikan ibadah puasa dan menghidupkan malam-malamnya dengan pelbagai amalan soleh. Kita menahan diri daripada segala perkara yang boleh mengurangi nilai ibadah, menguatkan kesabaran serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dengan penuh kesyukuran di Aidilfitri yang mulia. Detik pertama yang mesti kita hiasi adalah dengan memperbanyakkan laungan takbir dan tahmid, membesarkan asma Allah sebagai tanda syukur atas limpahan taufik dan hidayahnya. Dengan izinnya kita telah berjaya menyempurnakan ibadah Ramadan dan kini menyambut Syawal dengan hati yang suci. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya sebulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Aidilfitri juga merupakan saat terbaik untuk memperkukuhkan kasih sayang dalam rumah tangga. Para suami, jangan pernah lupa insan yang sentiasa di sisi ibu kepada anak-anak kita. Itulah yang paling lelah menyiapkan segala keperluan keluarga. Wahai nakhoda rumah tangga, jadilah suami yang soleh lagi amanah kepada isteri. Lihatlah akhlak baginda Nabi SAW kepada keluarga baginda. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kasih sayang kepada istrinya dengan berbicara lembut, membantu kerja rumah dan meluangkan masa bersama. Pernah diceritakan bahawa baginda sendiri menjahit pakaiannya dan membantu istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam urusan rumah tangga. Wahai suami misali, hargailah setiap pengorbanan pasangan kita. Hari ini genggamlah jari jemari mereka, peluk dan ucapkanlah terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, khusus buat para isteri yang solehah pula, khatib ingin menitipkan pesanan. Hargailah para suami yang setiap hari berjuang mencari rezeki demi memenuhi keperluan keluarga. Wahai isteri, ucapkanlah kata-kata penghargaan, zahirkanlah kasih sayang dan cinta yang tulus, kerana sekecil mana pun penghargaan itu, ia mampu mengukuhkan urusan rumah tangga. Jadikanlah setiap tugas yang dilaksanakan sebagai ladang menjana pahala kebaikan. Ingatlah, setiap pengorbanan yang ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saham di hari perhitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa sabat syahraha wa hafsanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Maksudnya, jika seseorang wanita itu menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga maruahnya dan taat kepada suaminya, maka dia boleh memasuki syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Sidang jemaah muslimin muslimat, di samping itu, dalam keasyikan mengatur atau menganjur rumah terbuka, berkunjung sesama sanak saudara dan sahabat handai, jangan sesekali kita alpa terhadap keselamatan, adab dan didikan terhadap anak-anak kita. Yang lebih utama, tanamkan dalam jiwa mereka nilai kesyukuran dan kesederhanaan dalam menyambut Aidilfitri. Ingatlah, anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian dalam membimbing mereka boleh menjadi beban besar di akhirat kelak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap orang di bawahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tetapi Allah yang dirahmati sekalian, di samping itu, bagi mereka yang mempunyai kunci syurga, usah sesekali melupakan jasa dan pengorbanan ibu dan ayah yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Mereka telah berpenat lelah dalam memastikan kehidupan kita terjaga dan terpelihara. Pulanglah, bermaaf-maafan, gembirakan dan doakan kesejahteraan mereka. Jika ibu bapa masih ada, peluklah mereka dengan kasih, cium tangan mereka dengan penuh hormat dan luangkan masa bersama mereka dengan sepenuh jiwa. Itulah tanda bakti seorang anak yang soleh. Bagi yang ibu bapanya telah tiada, jangan biarkan rindu sekadar menjadi air mata yang jatuh sia-sia. Terangilah kubur mereka dengan doa, panjatkan keampunan buat mereka, dan jadikanlah setiap amal kebajikan kita sebagai bekal bagi ketenangan roh mereka di alam barzakh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia yang lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada mereka ataupun janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di saat kita bergembira menyambut Aidilfitri, jangan pula kita lupakan saudara-saudara kita di Palestin. Mereka kehilangan keluarga, harta dan tempat berlindung akibat kezaliman yang berterusan. Mereka bertarung antara hidup dan mati, sementara kita di sini menyambut hari raya dengan aman dan bahagia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan kepada mereka menghancurkan kezaliman dan mengurniakan kemenangan kepada umat Islam di seluruh dunia.
Muslimin muslimat rahimakumullah, demi meraih keberkatan Syawal, marilah kita hayati 5 perkara penting yang dapat menjadi pedoman dalam menyambut Aidilfitri agar lebih bermakna. Yang pertama, Aidilfitri adalah hari kemenangan. Raikan dengan takbir dan syukur atas kejayaan mengharungi Ramadan. Kedua, Aidilfitri sebagai titik muhasabah. Jadikan Syawal sebagai permulaan untuk terus istiqamah dalam ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kebahagiaan rumah tangga adalah tanggungjawab bersama. Suami isteri hendaklah saling menghargai, menyayangi dan menunaikan hak masing-masing dengan mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Syawal adalah masa untuk menghargai dan bersyukur. Eratkan hubungan suami isteri dengan saling berterima kasih dan menghargai. Kelima, anak-anak adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah mereka dengan adab dan akhlak Islam serta banyakkan bersyukur dan bersabar agar mereka membesar dalam redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Maksudnya, sesungguhnya harta benda dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian bagi kamu, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah jua pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi ja'alana fi yawmina 'aidan wa habalana fihi ajran mazidan. Falhamdulillahi ala siyami shahri Ramadan wa itmami ayyamih. Falakal hamd Rabbana awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Wa nusalli wa nusallim ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'd, fattaqullaha ta'ala ibadallah, fa innaha a'zamu ma ubtughiya bihi rahmatullah, wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberikan kesempatan untuk meraihkan Aidilfitri dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Justru sebagai bukti apa yang perlu kita lakukan selepas solat hari raya ini. Yang pertama, jadikan hari raya sebagai peluang untuk bermaaf-maafan, mengeratkan silaturahim dan ukhuwah. Bersalamanlah dengan ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat handai, kerana hubungan yang erat dapat mengukuhkan perpaduan umat Islam. Yang kedua, jauhi perkara-perkara yang melalaikan dan bertentangan dengan syarak. Jagalah batas pergaulan dan aurat, serta elakkan tabarruj ataupun berlebihan dalam berhias. Jangan biarkan kegembiraan hari raya dicemari dengan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dalam menikmati juara hari raya, pastikan kita tidak berlebihan dalam makan dan minum, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Keempat, ziarahi kubur.
Walaupun tiada suruhan khusus daripada Nabi SAW untuk ziarah kubur selepas solat hari raya Aidilfitri, tiada juga larangan ke atasnya, maka pilihlah waktu yang sesuai untuk ziarah kubur dengan adab yang baik, membaca doa dan mengingatkan diri tentang kematian yang pasti tiba. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, di samping itu jangan lupa untuk meneruskan puasa 6 hari, puasa sunat 6 hari di dalam bulan Syawal ini. Bukankah Rasulullah SAW telah berpesan dengan sabda baginda melalui hadis daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahri." Sesiapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti pula dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan mulia Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasra ad-din wakhdhul من خذل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء الدين وأهلك الكفر والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الحاسدين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واكفنا شر من يؤذينا، وأهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة المهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة ke bawah duli yang maha mulia Seri Baginda Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Baginda Baginda Raja Permaisuri Agong Raja dari Sofia. وكذلك صاحب الفخامة Tun Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan Tuhban Khadijah binti Muhammad Nur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قبل الله منكم منا. Baik.